Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sahibul fadilah Tuan Imam yang dihormati Tuan Nazir, barisan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan taufik dan inayah Allah dapat sama-sama kita hadir ke masjid pada pagi yang penuh keberkatan, bulan yang penuh keberkatan ini, bulan Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah kita dapat mulakan hari kita ini dengan permulaan yang sangat baik. Datang ke masjid, solat berjamaah, berada dalam majlis ilmu, dalam keadaan kita berpuasa. Mudah-mudahan permulaan yang baik untuk hari yang baru ini menjadi satu doa dan harapan agar kehidupan kita ini kelak juga berakhir dengan pengakhiran yang baik. Amin. Baru-baru ni tuan-tuan ada viral satu kematian yang pasti kita cemburu bila salah seorang jemaah yang datang solat meninggal dunia ketika solat dan ianya dirakam dalam CCTV masjid tersebut dalam keadaan dia nak rukuk, terus dia sujud dan meninggal dalam keadaan sujud. Masya Allah, kita semua memang berharap agar Allah pilih kita untuk penutup kehidupan kita ini dengan keadaan yang sedemikian rupa, dalam keadaan yang terbaik. Tapi tuan-tuan, kita ni mati mengikut kebiasaan hidup kita lah. Kalau kebiasaan hidup kita ni leka, lalai, wal'iyazubillah, bimbang kita mati dalam keadaan leka dan lalai. Bagi hamba Allah yang menjadikan solat itu rutin kehidupannya, maka mudah-mudahan Allah ambil dia juga dalam keadaan sedemikian. Kita tengok orang yang meninggal ketika memberi khutbah, bukan kali pertama dia bagi khutbah, dia memang seorang khatib. Bilal yang meninggal ketika laungkan azan, itu bukan kali pertama dia laungkan azan, dia memang Bilal melaungkan azan. Allah pilih kematian itu mengikut kebiasaan hidupnya. Jadi tuan-tuan,
biasakan kita banyak melakukan ketaatan. Mudah-mudahan Allah pilih kita meninggal juga dengan ketaatan itu. Ada video juga diviralkan bagaimana seorang guru Al-Quran, seorang syekh yang meninggal juga dengan Al-Quran. Dia membaca dan akhir hidupnya dengan Al-Quran di tangannya. Begitu juga seorang pelajar yang baru-baru ni meninggal tahun lepas, UPSI, yang dalam keadaan memegang erat Al-Quran dan memang hidupnya dengan Al-Quran. Jadi begitulah tuan-tuan, kita boleh membayangkan bagaimana pengakhiran hidup kita ini dengan kebiasaan hidup kita. Kalau kita takut penghujung hidup kita ini dalam keadaan maksiat, tinggalkan maksiat. Allah masih beri kita kehidupan, bermaksud Allah masih beri kita peluang. Kalau kita bimbang meninggal dalam keadaan leka sebab hidup kita penuh dengan leka dan lalai, ubah kepada banyak mengingati Allah agar kita mati juga dengan keadaan ingat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita di hari yang ketiga, masih terlalu awal, tapi paling tidak permulaan ini membayangkan bagaimana rentak Ramadan kita. Kalau bermula dengan masalah, kita bimbang tanpa muhasabah, tanpa refleksi diri ini akan terus bermasalah. Dan separuh jalan itu pun saya ingat sukarlah untuk kita mengekalkan momentum beramal. Jadi paling tidak awal-awal Ramadan ini perlu bermula dengan baik, dengan perancangan yang sepatutnya, perancangan untuk beribadah. Jangan hilang fokus, hilang keutamaan, agar Allah Ta'ala memberikan kita taufik, kekuatan untuk kita kekalkan sehingga akhir Ramadan. Amin, insyaAllah. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insyaAllah dalam ruang dan kesempatan yang ada pada pagi ini, kita akan kembali menyambung perbincangan berkaitan huraian Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang baik, yang indah, yang sempurna. Tidak lain dan tidak bukan tujuan yang paling utama adalah untuk mengenal Allah. Dan mengenal Allah itu bukan satu pilihan, tetapi satu kefarduan, kewajipan. Mempelajari nama-nama Allah merupakan salah satu jalan untuk kenal Allah. Dan kenal Allah menjadi syarat untuk kita mendapat cinta Allah. Dan cinta Allah merupakan salah satu syarat untuk kita mendapat kemanisan iman. Alhamdulillah, kita dah bincang sebanyak 80 nama Allah, dan pada pagi ini kita akan masuk nama yang ke-81. Nama Allah yang ke-81 ini jarang-jarang dibincangkan, menggerunkan dan menakutkan. Tuan-tuan, kalau saya kata pada tuan-tuan, dalam perjalanan menuju ke masjid ni ada roadblock, ada sekatan jalan. Yang roadblock itu, sekatan jalan itu dibuat oleh AJK Masjid Hasanah. Tuan-tuan rasa gerun tak? Dengan satu lagi roadblock, ada sekatan jalan JPJ, sekatan jalan polis trafik. Orang tetap orang sekatan jalan itu, tetapi namanya itu ada yang menggerunkan, ada yang tidak menimbulkan apa perasaan. Bila sebut AJK Masjid buat roadblock, oh ini mungkin nak bagi bubur lambuk, kita tak kita apa. Tapi kalau sebut JPJ trafik, Allah, mula kita duk tengok road tax hidup ke tidak, lesen hidup ke tidak. Sebab kita faham nama ataupun tugas itu. Tuan-tuan, nama Allah Al-Muntaqim. Nama Allah Al-Muntaqim, nama yang ke-81. Nama ini sangat menggerunkan, menakutkan. Lebih-lebih lagi orang yang terlibat dengan kezaliman,
terlibat dengan jenayah, terlibat dengan dosa-dosa. Sebab nama Allah Al-Muntaqim ini membawa maksud Allah membalas kejahatan, kezaliman hamba itu. Kita yang tak buat salah, kita manusia yang berdosa, setiap berdosa, tapi taklah sampai buat benda-benda yang besar pun rasa takut. Apatah lagi orang yang terlibat langsung dengan kezaliman, melakukan dosa-dosa besar, sepatutnya lebih menggerunkan dan menakutkan mereka. Macam tadilah, kita yang tak bawa, kita ni tak buat salah apa pun, road tax, insurans semua hidup, tapi oleh kerana tahan tu DPJ, kita dah bimbang kot ada sangkut mana-mana kereta ke, cermin gelap ke sebagainya. Lebih-lebih lagi orang yang memang mati road tax dia, lagi dia takut. Maka begitulah penghayatan tuan-tuan nama Allah Al-Muntaqim ini. Sebab nama Allah ini jarang-jarang kita bincang, jadi mungkin kita kurang penghayatan nama Allah Al-Muntaqim. Nama Allah Al-Muntaqim berasal dari perkataan naqamah. Dari segi etimologinya, asal usul perkataannya adalah naqamah. Naqamah kata kerja yang membawa makna membalas, mengambil balasan, membalas kezaliman, menegakkan keadilan. Jadi nama ini perkataan dari segi literal lah, bahasa. Kalau bahasa yang kita guna hari ini dendam pun intiqam juga, balas dendam. Bahasa Arab disebut intiqam. Maksud balas dendam orang yang buat kesalahan dengan kita, ataupun orang yang buat kesalahan, kezaliman, lalu kita cuba membalas dendam. Tapi untuk Allah Ta'ala kita tak guna perkataan tu. Allah Al-Muntaqim itu bermaksud Allah pasti memberi balasan, hukuman yang adil kepada orang yang zalim, yang ingkar, yang melampaui batas setelah diberi peringatan dan peluang untuk mereka bertaubat. Setelah diberi peringatan, peluang untuk mereka bertaubat. Sebelum ni kita dah belajar beberapa nama Allah yang mengisyaratkan dosa hamba ini tidak terus Allah Ta'ala jatuhkan hukuman di dunia ini, tetapi Allah beri dia tempoh. Tempoh itu tujuannya adalah untuk hamba ini kembali bertaubat di atas kesalahannya, kelekaan, kelalaiannya. Namun tempoh ini ada batasnya, ada hadnya. Bila sampai had itu masih dengan kejahatan tersebut, maksiat tersebut, maka Allah akan berikan hukuman. Itu di dunia. Di akhirat juga begitu kalau Allah Ta'ala tidak mengampunkan. Allah beri peluang. Jangan ingat orang yang zalim itu sengaja dibiarkan oleh Allah tanpa ada sebarang hukuman. Tidak. Allah Al-Muntaqim. Allah akan balas kezaliman itu. Cuma Allah beri mereka peluang. Allah beri mereka peringatan. Tapi kalau masih berlanjutan, berterusan, cuba kita lihat orang yang zalim ni, Allah balas masa hidup mereka juga. Sebelum bertemu Allah, orang yang zalim ini pengakhiran hidup mereka itu dengan kehinaan. Tuan-tuan bacalah mana-mana kisah orang yang zalim, penutup hidup mereka itu penuh dengan kehinaan. Baik, jadi Al-Muntaqim membawa makna Allah membalas, Allah pasti membalas kejahatan, kezaliman, keingkaran yang melampaui batas setelah Allah beri peringatan dan setelah Allah beri mereka peluang untuk bertaubat. Kalau kita lihat dari sudut huraian, Allah bukan menghukum secara zalim.
Tapi hukuman Allah itu datang dengan keadilan yang sempurna. Bermaksud apa sahaja hukuman yang Allah kenakan kepada hamba ini semasa di dunia mahupun di akhirat, itu adil. Dan Allah Ta'ala boleh sahaja mengampunkan sekiranya Allah berkehendak demikian. Jadi segala ketentuan Allah itu sifatnya adil. Kalau hamba mempertikaikan, kita pertikaikan, kenapa mesti jadi macam ni, kenapa mesti aku, kenapa, kalau tujuannya mencari hikmah, silakan. Tapi kalau tujuannya untuk menidakkan, tujuannya untuk mempertikaikan, itu seperti menafikan yang Allah itu Tuhan yang maha adil. Jadi segala hukuman yang Allah tetapkan itu memang dengan keadilan. Ini kaedah ataupun asas yang kita kena pegang dalam diri kita. Segala ketentuan dalam kehidupan kita ni Allah tidak pernah menzalimi. Balasan yang Allah berikan itu setelah Allah beri peringatan dahulu. Peringatan demi peringatan. Cuma manusia ni dia tak ambil pengajaran peringatan itu. Mungkin berlaku kepada sekeliling dia, berlaku kepada orang lain, berlaku kepada orang yang dekat dengan dia, tapi dia masih lagi beranggapan dia akan terus selamat. Buat sekali dosa, kesalahan, tak ada apa pun. Buat kesalahan berikutnya, okey je. Kali keempat, kelima, tak ada apa-apa pun. Walaupun dah ada orang yang kena, orang yang ni kena. Jadi akhirnya sampai had yang Allah tetapkan, Allah akan kenakan hukuman ke atas diri dia. Jadi Allah beri peringatan itu. Segala yang berlaku sekeliling kita ini adalah peringatan daripada Allah. Tuan-tuan, surah Al-Hadid, kita ingat ayat 16 atau ayat 17. Alam ya'ninil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqq. Allah Ta'ala menempelak, wahai orang beriman, bila lagi hati kamu ni nak khusyuk, tunduk, patuh kepada Allah, walaupun dah banyak peringatan Allah datangkan, dan juga Allah datangkan kebenaran dalam Al-Quran itu. Al-Quran pun ada panduan, peringatan pun dah bagi. Tapi kenapa hati masih kerah? Kenapa masih berterusan dengan dosa dan maksiat tanpa rasa bersalah? Ni Allah menempelak, seolah kita ni suka bertangguh, taswif, tangguh sebab barangkali kita berkeyakinan kita masih ada peluang. Esok ada lagi, lusa, tahun depan pun ada lagi, kita sempat bertaubat barangkali. Jadi dengan panjang angan-angan sebegitulah kita berterusan dalam melakukan keingkaran dan maksiat. Jadi hukuman Allah, balasan Allah, sama ada di dunia atau di akhirat, datangnya dengan peringatan. Allah bagi peringatan, tuan-tuan. Sama ada kita sedang tak sedang, tu lain cerita. Allah bagi dah peringatan demi peringatan. Yang kedua, Allah dah jelaskan kebenaran. Allah dah bagi tahu kita dah bahawa benda ni salah, benda ni zalim, benda ni mengambil tanpa hak dan sebagainya. Kita dah tahu dah benda tu. Tapi kita berterusan juga. Dan yang ketiga, Allah beri peluang untuk bertaubat. Bermaksud bila Allah beri kita kehidupan, itulah peluang untuk bertaubat. Setiap hari Allah bagi dia kehidupan, tapi masih dengan kelekaan dan kelalaiannya. Jadi yang keempat baru Allah hukum. Yang keempat baru Allah hukum. Berarti hukuman Allah tu datang setelah peringatan. Yang kedua setelah kebenaran Allah bagi tahu. Yang ketiga peluang yang Allah bagi. Jadi kita nak kata apa? Tak patut berlaku pada diri kita? Tak sepatutnya berlaku kat atas diri aku? Sedangkan hukuman tu bukan terus begitu. Dah ada dah sebelum-sebelumnya itu peringatan, penjelasan kepada kebenaran, peluang untuk bertaubat. Tapi begitulah kita panjang angan-angan, kita duk rasa kita masih punya waktu masa untuk kita berubah kemudian.
Dan nama Allah, menurut para ulama, nama Allah Al-Muntaqim ini perlu kita kaitkan dengan nama Allah yang lain, supaya tidak ada tanggapan negatif, persepsi yang negatif. Nama Allah semua indah. Nama Allah ni dia ada 3 ciri. Sebutlah apa pun nama Allah itu. Pertama adalah Al-Jalal. Al-Jalal ni maksudnya agung. Tak usah ceritalah, apa nama Allah pun agung. Kalau kita bicarakan nama tu tak rasa keagungan Allah, makna macam tak sampai huraian dan perbincangan tu. Nama Allah semua agung. Yang kedua adalah Al-Jamal, indah. Walaupun di sebalik nama Allah Al-Muntaqim yang menggerunkan, menakutkan ni, tapi ada keindahan di situ. Indah tuan-tuan. Malah dengan kita mengingati Allah, berzikir nama Allah, itu akan menenangkan hati. Salah satu bentuk keindahan. Yang kedua, keindahan makna. Ya, Al-Muntaqim ni Allah pasti balas orang yang buat jahat ni. Jangan ingat selamat. Ini ubat untuk kita orang beriman lah, yang mungkin kita tak boleh menuntut kebenaran di dunia, atau kebenaran tak berpihak kepada kita di dunia. Tak apa, Allah Al-Muntaqim, Allah pasti balas. Orang yang khianat, orang yang zalim, buat jahat ni, Allah pasti balas. Tinggalkan urusan tu pada Allah. Di sebalik nama menggerunkan ini ada keindahan. Keindahannya apa? Nama Allah Al-Muntaqim ini memelihara orang yang baik-baik ni, mengubati hati orang beriman. Bila kata Allah pasti balas kejahatan, mana itu menggerunkan dan menakutkan orang-orang yang jahat, penjenayah ini, supaya selamat orang yang baik-baik. Makna mengandungi keindahan. Yang ketiga adalah Al-Kamal, kesempurnaan. Sempurna nama Allah Ta'ala ni. Tak ada langsung, kalau kita sebut kita ni balas dendam, itu nampak kekurangan kan. Orang yang balas dendam ni, dia ada kekurangan, ada kelemahan. Istilah balas dendam tu membawa makna yang lemah diri dia. Orang yang berdendam ni seumpama orang yang dia dalam diri ni sentiasa ada bara api ni. Sedangkan orang yang buat jahat tu dia relax dah. Kita hak berdendam ni dia jadi macam panas badan kita sentiasa, hidup pun tak tenteram, nampak kelemahan. Tapi Allah Al-Muntaqim itu keadilan. Keadilan. Allah bila hukum balas itu dengan keadilan. Jadi nama-nama Allah ni dia tak lari daripada 3 ni. Al-Jalal, agung, Al-Jamal, indah, dan Al-Kamal, sempurna. Bincanglah nama-nama Allah apa sekalipun tak terkeluar. Jadi kata para ulama, nama Allah Al-Muntaqim ni kena bincang juga dengan nama Allah Al-Adl, iaitu Allah Maha Adil. Allah bukan saja-saja nak kenakan hukuman, tapi dengan keadilan. Yang kedua, dibincangkan juga dengan nama Allah Al-Hakim. Allah Maha Bijaksana. Allah tahu bentuk hukuman bagaimana yang paling sesuai untuk hamba ni. Kita siapa nak mempertikaikan benda tu kan? Kadang-kadang kita terfikir kenapa seberat itu hukuman. Bukan kita pertikai, tapi kita mencari hikmah. Silakan. Allah Ta'ala Al-Hakim, Maha Bijaksana. Tak layak langsung kita nak pertikai bentuk hukuman yang Allah tetapkan. Suatu ketika di Aceh lenyap 2004. Mungkin waktu tu kita tertanya-tanya, kenapakah seberat itu hukuman kepada ratusan ribu penduduk di situ. Kita tertanya begitu, tetapi hakikatnya kita kena kait dengan nama Allah Al-Hakim. Allah Maha Bijaksana. Itu orang bijak ni tuan-tuan. Ni kita cerita kita, bukan Allah Ta'ala. Orang bijak ni kalau dia diam pun orang takut. Dia bercakap pun orang takut. Dia buat apa pun, sebab orang tahu dia bijak. Dia takkan cakap kosong. Kalau dia cakap tu berisi. Kalau dia diam, bukan diam saja, diam tengah berfikir ni. Dan kalau dia buat, dia dah fikir banyak dah sebelum dia buat. Jadi tindakan orang bijak ni kita akan berhati-hati kan. Kalau orang jahil ni, dia cakap banyak pun kita tak kisah, ni memang tin kosong sembang saja.
Kalau dia buat apa-apa ni jenis tak fikir dah, terus lintas buat. Allah Maha bijaksana. Berarti segala balasan dan hukuman Allah itu dengan kebijaksanaan Allah. Dan yang ketiga dibincangkan juga dengan nama Allah Ar-Rahman. Jangan pisahkan Al-Muntaqim dengan rahmat Allah. Allah tersangat rahmat kepada hamba-hambanya. Dalam keadaan Allah tersangat rahmat ni, Allah masih hukum. Maksudnya memang hamba tu layak kena hukum. Tuan-tuan cuba lihat ahli neraka. Ni cerita akhirat. Nak sampai ke neraka tu, dia banyak proses. Bermula di mahsyar, saat kita dibangkitkan, dikumpulkan. Di situ ada yang dah dapat keampunan dah, di mahsyar itu. Kemudian perbicaraan. Dalam perbicaraan tu pun ada yang dah dapat keampunan dekat situ. Walaupun dia mungkin seorang yang pendosa, tapi Allah dengan hikmah Allah, keadilan Allah, ihsan Allah, rahmat Allah, Allah ampunkan dia. Ada banyak hadis-hadis. Kemudian dah selesai perbicaraan, timbang, mizan. Di situ pun ada syafaat, pertolongan Allah, keampunan Allah ketika timbang. Sampai tahap last, tapisan ahli neraka ni adalah titian sirat, jisir sebut. Titian sirat tu, itulah tapisan terakhir. Ada orang yang melintasi titian sirat ni sepantas anak mata bergerak, tarfatu ainin atau tarfata ain, pantas. Tengok ada kat sana dah. Bila masa dia bergerak tak tahu. Dan ada yang bergerak seperti barq, makna seperti kilat tu, kepatansan cahaya. Wallahu a'lam, 300,000 km per saat kalau yang dekat sekarang di dunia ni lah, laju. Ada yang bergerak seperti hujan yang ditiup angin yang kencang, seperti burung yang terbang, seperti kuda-kuda yang pantas. Dan ada yang melintasi tiang sirat itu dalam keadaan merangkak. Dia kena cakok lagi duri-duri itu, tapi sampai dalam keadaan merangkak, dalam keadaan kena cangkuk-cangkuk itu, tapi sampai. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala nak beri dia syafaat. Sampai dia ke hujung sana, melepasi neraka, hujung tu syurga, maka tempatnya syurga. Tapisan demi tapisan, rahmat demi rahmat, keampunan demi keampunan. Last sekali bagi yang masuk juga neraka, agak-agak tuan-tuan bagaimana? Setelah banyak ni keampunan setiap stesen ni ada keampunan, syafaat, lah kali ada juga yang masuk neraka. Makna yang masuk neraka tu memang yang benar-benar layak masuk neraka. Di sini memberikan kita harapan. Mudah-mudahan dengan sedikit kebaikan dan ketaatan ini Allah Ta'ala pilih kita untuk memberi syafaat, keampunan akhirat, dan langsung tak cecah neraka itu. Saya nak cerita, Allah ini Ar-Rahman. Bila bincang Al-Muntaqim, jangan pisah dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah sangat rahmat kepada hambanya. Jadi yang betul, yang kena tu memang layak dia kena. Layak dia kena. Dalam keadaan Allah Ta'ala Tuhan yang sangat pengasih dan penyayang. Baik. Dalam Al-Quran ada beberapa tempat yang mengandungi nama Allah Al-Muntaqim ini, antara surah As-Sajdah ayat 22, iaitu di akhir ayat itu, inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami, kata Allah. Ini ayat ni pun patut kita hayati, pegang sikit ayat ni. Sesungguhnya kami, bila sebut sungguh, ini taukid, penegasan, pasti, jangan ragu-ragu. Inna minal mujrimin muntaqimun. Sesungguhnya kami pasti membalas kepada orang-orang yang berdosa itu. Macam mana tuan-tuan ayat ni? Sesungguhnya kami pasti, kami ni Allah Ta'ala, ta'zim dengan penuh keagungan, pasti membalas kepada orang-orang yang berdosa.
Siapa orang berdosa ni tuan-tuan? Kita lah kan. Tetapi setelah Allah bagi dia peluang untuk bertaubat, setelah Allah beri dia peringatan, setelah Allah jelaskan kesalahan, bukan terus setelah, tapi 3 ni tak jalan juga, maka hak Allah Ta'ala untuk nak menjatuhkan hukuman ataupun tidak. Ini bukti keadilan Allah Ta'ala dan peringatan yang sangat tegas kepada kita. Jangan selesa dengan perbuatan dosa yang kita lakukan. Juga dalam surah Az-Zukhruf ayat 41, fa imma nazhabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Ta Allah, jika kami wafatkan engkau wahai Muhammad, kami tetap akan membalas mereka ini. Ini kejahatan orang-orang yang menyakiti Nabi, ya, yang mengingkari dakwah Nabi ini. Maknanya Allah memberi satu jaminan, kezaliman tidak akan dibiarkan tanpa balasan. Wahai Muhammad, hatta kalau kau wafat sekalipun, orang yang pernah zalim pada engkau, kami akan balas, kata Allah. Kami akan balas. Dan pembalasan Allah ini boleh berlaku sama ada di dunia dan di akhirat, atau dunia dan akhirat. Dalam hadis juga disebut, walaupun tak disebut nama Allah Al-Muntaqim, tapi ada hadis yang menggambarkan, membayangkan nama Allah Al-Muntaqim, iaitu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Inna Allah la yumli lizzalimi fa idza akhadhahu lam yuflit. Sesungguhnya Allah beri tempoh pada orang yang zalim. Lepas tu kita duk tengok orang duk zalim ni nampak relax je kan, macam tak ada apa-apa. Itu sebenarnya mereka hidup dalam tempoh yang Allah bagi tu. Tempoh terhad yang Allah bagi. Terhad. Bila last tu kita tak tahu. Inna Allah la yumli lidzalim. Sesungguhnya Allah memberikan tempoh kepada orang yang zalim itu. Tempoh sebelum dikenakan hukuman. Fa idza akhadhahu, bila sampai had dan masa tempoh itu, Allah akan jatuhkan hukuman, maka dia tidak akan terlepas. Dia tidak akan terlepas, orang yang zalim tersebut. Jadi yang duk ada hari ini, yang mana yang duk buat khianat, zalim orang, duk tengok relax saja, boleh melancong sana, boleh rehat. Tuan-tuan, dia hidup dalam tempoh tu. Tempoh tu. Sampai had Allah jatuhkan hukuman, waktu tu tiada kemuliaan, tiada apa-apa lagi dah. Ini tempoh tu macam istidraj kan, bila dia buat kejahatan, okey je, berniaga pun jadi makin laris kan, buat jahat dengan orang, harta makin banyak. Contoh, badan sihat tak sakit, istidraj. Allah sedang bagi sedikit tempoh, bukan kerana Allah muliakan, tapi Allah sedang berikan penghinaan demi penghinaan sebelum Allah stop, jatuhkan hukuman. Ketika tu hilang semua tu. Bila tiba masa pembalasan, tepat dan adil. Tepat dan adil. Ni tuan-tuan, ubat untuk kita jugalah, orang yang beriman ni kan. Nak pujuk hati kita ni kadang-kadang geram. Bukan nak cerita mana-mana lah, Malaysia ke Israel ke kan. Geram kita tengok ni, orang-orang yang baik dizalimi ini, tak sanggup tengok. Dan kita doa hari-hari pun. Cuma nama Allah Al-Muntaqim jadi ubat. Allah bukan sengaja biar, Allah tak, tapi Allah beri mereka tempoh itu. Dan tempoh tu ada batasnya, ada hadnya. Sampai batas tu kita akan lihat kehinaan demi kehinaan Allah akan berikan kepada orang yang zalim. Tuan-tuan, apa ibrah dan pengajaran yang boleh kita ambil nama Allah Al-Muntaqim ini? Pertama, Allah itu maha adil. Walaupun kezaliman itu sedikit, tidak akan luput daripada Allah Ta'ala. Walaupun sedikit. Walaupun yang zalim itu kepada haiwan, tuan-tuan. Haiwan. Kalau kepada tumbuhan, tumbuhan ini tak punya roh, jadi dia tak sakit seperti mana sakit makhluk ada roh. Sebab tu bila cerita bab zalim,
dia berkaitan dengan makhluk yang ada roh, manusia, haiwan. Pokok kalau kita patah, kita trim dia tu tak libat dengan zalim apa. Kecuali kita pergi potong pokok rumah orang, yang tu tak boleh lah. Tu zalim kepada tuan rumah tu. Tuan-tuan, hatta kezaliman kepada haiwan pun tak terlepas tuan-tuan. Ni nak balik kampung lama, bela akuarium, ikan dalam akuarium, tak bagi makan, mati. Ikan je kot, tak ada lah, tak ada kot di sisi Allah Ta'ala. Kalau kita zalim, tak bagi hak dia, dia mati dengan kecuaian kita, zalim. Cuma zalim kepada haiwan ni, minta ampun pada Allah sahaja. Nak minta maaf pada dia tak boleh, minta ampun pada Allah Ta'ala. Apatah lagi zalim pada manusia ni tuan-tuan, pada jiran tetangga, pada sanak saudara, kepada sesiapa sahaja. Kalau kita sebagai majikan zalim kepada orang di bawah kita dalam membuat keputusan, pilihan, apa sajalah hak kita yang kita ambil bukan hak kita, tuan-tuan, lagi berat lah. Lagi berat. Takkan aman hidup orang yang zalim ini. Baik. Ingat Allah Maha Adil. Jangan ingat terlepas hari ini, selamanya akan terlepas. Yang kedua, jangan tertipu dengan penangguhan hukum. Kan kita lebih selesa untuk teruskan dosa kita sebab tak ada apa pun. Sihat je. Kan, relax je, bisnes pun jalan macam biasa. Relax lah bro, tak ada apa pun. Tuan-tuan, jangan tertipu dengan penangguhan. Hukuman tu dah datang sikit-sikit. Tempoh tu dah dekat dah. Jangan sampai kena baru nak merayu, ya Allah, aku mohon ampun aku. Yang ketiga tuan-tuan, setiap perbuatan ada batas, ada balasan. Setiap perbuatan kita ada balasan. Setiap perbuatan ada balasan. Tuan-tuan, kita nak dibalas dengan apa? Nak dibalas dengan kebaikan, buatlah kebaikan. Tapi kalau kita tak kisah dibalas dengan kejahatan, dosa, azab, silakan teruskan dengan maksiat dan kemungkaran itu, dan nantikanlah saat yang akan tiba tersebut. Dan yang keempat, takutlah dalam melakukan kezaliman. Zalim ni tuan-tuan tak lepas kalau sekadar kita bertaubat kepada Allah sahaja, melainkan kita kena selesaikan juga dengan orang yang dizalimi ini. Di akhirat dia ada satu masa dia panggil ikhtisas. Tuan-tuan pernah dengar perkataan ikhtisas? Kalau kat dunia dia panggil qisas. Qisas ni hukum balah. Dekat akhirat dia panggil ikhtisas. Mula dengan perbicaraan itu pun dah cukup panjang, masya-Allah kan tuan-tuan. Banyak kita ni akan disoal, ditanya si Allah, kecuali Allah pilih kita tak kena hisap lah kan. Kemudian tuan-tuan, setelah ikhtisas, setelah soal jawab apa semua selesai, saksi bercakap, mulut tak boleh cakap, selepas itu adalah ikhtisas, tuntut balas. Tuntut balas sebelum timbang ni. Maka ketika itu orang yang pernah dizalimi, dia akan menuntut kepada orang yang menzalimi dia, walaupun sedikit. Sebab waktu tu tuan-tuan, yang paling berharga adalah pahala. Sebab nak timbang kejap lagi ni. Yang paling harga, kalau kita tahu ada hak kita pada orang, kita akan tuntut walaupun sedikit. Kita akan diberitahu, wahai fulan, hak kamu ni ada pada fulan ini. Kenapa? Kerana dia dulu dekat dunia dia buat begini-begini pada kamu. Contoh kan? Maka kita akan cari tuntut walaupun sedikit. Tak terlepas tuan-tuan. Sebab tu kalau kita dapat selesaikan urusan kita dengan manusia ni sebelum kita mati, kita dah permudahkan banyak urusan di akhirat. Tuan-tuan cuba tengok hadis-hadis kaitan dengan orang yang tersangkut masuk neraka ni. Banyak hadis itu berkaitan dengan hak kita dengan orang, urusan kita dengan orang ni yang bermasalah. Kita dengan Allah, Allah boleh ampunkan kalau Allah berkehendak demikian, bila-bila masa. Tapi melibatkan hak dengan orang. Sebab tu kalau dapat dijaga akhlak kita dengan orang, itu advantage di akhirat. Orang yang punya akhlak yang baik ni, di samping dia juga melaksanakan apa yang Allah perintahkan, mereka ni orang yang hebat di akhirat. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, yang paling berat atas timbangan tu apa?
Akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Orang akhlak yang baik ni, dia tak ada hal dengan orang lain ni, tak ada hal. Orang jumpa dia pun selesa, tak ada apa. Dia meninggal dalam keadaan tak ada kaitan dengan orang. Tuan-tuan, mereka ini dah dipermudahkan banyak urusan di akhirat ni, Masya Allah. Tapi hadut sangkut ni, Allahu Akbar. Satu taubat pun tak boleh, tak selesai. Nak cerita akhirat lagi, dia datang tuntut apa yang berbaki pada kita untuk ditimbang di atas mizan ni. Kalau banyak sangat yang datang tuntut. Jadi tuan-tuan, takutlah dalam melakukan kezaliman. Dan yang kelima, harapan tetap ada. Walaupun kita cerita benda yang takut, tapi harapan itu tetap ada. Kena ada berharap kepada Allah untuk Allah ampunkan kita. Allah masih beri kita kehidupan, tak ada alasan kita boleh bertaubat pada Allah. Kita boleh cari orang yang kita zalimi, kita selesaikan. Kalau tak selesaikan pun kita minta penangguhan. Umpamanya kalau ada duit yang pernah sebelum ni kita pinjam, kita lari. Dan bila belajar ilmu agama, baru kita tahu benda tu takkan selesai, confirm dibawa ke akhirat. Kita cari tuan dia, kita bagi tahu, aku pernah hutang hang dulu. Kalau dia kata halal, alhamdulillah. Tapi kalau dia kata tak apalah, bila nak bayar, dia kata aku minta tempoh nak bayar. Okey, paling tidak kita bukanlah menzalimi dia dengan cara mengelak lari untuk menunaikan hak dia, hak kita yang ada, hak dia yang ada pada kita. Allah masih bagi harapan tuan-tuan. Jadi kita takut, tapi takut itu perlu diimbang dengan harapan. Sebab itulah kehidupan ini dipanggil al-khauf dan ar-raja. Al-khauf dengan ar-raja. Al-khauf rasa takut. Bincang nama Allah Muntaqim ni takut. Takut-takut Allah balas kejap lagi ni. Tapi ada ar-raja. Ar-raja inilah harapan, kasih sayang Allah. Allah Maha Pengampun. Peluang untuk kita taubat. Dia ada yang tu untuk kita imbang ketakutan kita itu. Dan seterusnya tuan-tuan, yang terakhir, bagaimana nak beramal dengan nama Allah Al-Muntaqim. Tuan-tuan, satu, untuk Allah jauhkan kita daripada kezaliman. Tuan boleh amalkan ya Muntaqim, membalas kezaliman itu. Ada orang yang mungkin dizalimi, guna saluran undang-undang pun tak jalan. Mungkin dia orang yang ada kuasa, ada jawatan, dia boleh manipulate orang yang ada sekitarnya. Tuan-tuan, sebut nama Allah ya Muntaqim ni sepenuh keyakinan. Aku tak boleh buat apa dah ya Allah, aku serah padamu. Engkau Tuhan yang selayaknya membalas ke atas orang. Tak payah tentukanlah jenis balasan tu. Ya Allah, kau jadikanlah perut dia busung, tak perlu. Biar Allah yang tahu selayaknya apa hukuman yang patut pada dia. Dan tuan-tuan yakin takkan terlepas. Jadi zikir nama Allah ya Muntaqim, ya Muntaqim. Ini orang yang dizalimi, dikhianati, sakit ni Allah saja yang tahu. Zikir tu sebagai ubat. Ya Muntaqim, ya Muntaqim, ya Muntaqim. Niat ya Allah, Tuhan yang membalas kejahatan kezaliman. Ya Allah, kau lindung aku daripada kezaliman, kejahatan dia, dan engkau balaslah kejahatan dia. Ni tuan-tuan, tambah orang yang dizalimi ni orang yang doanya mustajab. Jadi jangan ambil mudah dengan orang yang dizalimi. Dan nama Allah Al-Muntaqim ni juga tuan-tuan boleh kita amalkan supaya ada kesedaran dalam diri kita ni untuk bertaubat kepada Allah, untuk berubah kepada keadaan yang lebih baik. Sebab bila kita ingat Allah akan balas, Allah akan balas, Allah akan balas, dia menjadi satu kekuatan untuk diri kita untuk berubah, untuk move on daripada satu keadaan kepada keadaan lain yang lebih baik. Jadi, dan tuan-tuan, tak perlu simpan perasaan dendam lah. Kita yang sakit bila kita berdendam dengan orang. Kita sakit. Orang tu happy go lucky, dia tak ada apa pun. Kita sakit, dendam. Serahkan sakit tu pada Allah Ta'ala. Ya Allah, kau lebih mengetahui bagaimana kesakitan, keperitan aku menanggung kezaliman dia, ya Allah.
maka saat ini engkau sangat mengetahui, maka aku serahkan balasan dan hukuman itu kepadamu ya Allah. Kalaulah itu tuan-tuan nak. Tapi kalau tuan-tuan ada kekuatan, ya Allah aku maafkan dia. Allahu Akbar. Itu lagi besar. Wa an ta'fu wa tasfahu. Itu lebih dekat dengan Allah Ta'ala, memaafkan. Tapi kalau tuan-tuan memohon sedemikian pun tak salah, kan? Ya Allah aku serahkan kezaliman dia, kejahatannya terhadap aku, keluarga aku ni kepada engkau ya Allah. Engkau lah yang maha adil, engkau yang maha bijaksana. Man serah pada Allah. Bagaimana bentuk hukuman? Kalau Allah nak bagi hidayah, hidayahlah untuk dia, yang terbaik untuk dia. Tapi kalau kita ada kekuatan, ya Allah aku maafkan segala. Allahu alam, aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah ta'ala li wa lakum wa billahil hidayah wat taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma barik lana fi Ramadan warzuqna lailatal qadr. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah hamdika.